Di utara Perlis, tersembunyi sebuah lanskap batu kapur berusia lebih 220 juta tahun. Inilah Bukit Jernih, di mana air membawa cerita lama dan alam masih kekal tenang. Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak bawa hampa, kita nak mendaki Bukit Jernih. Satu lokasi yang menarik di negeri Perlis. Di sini, setiap lekuk dan alur pada batu kapur adalah hasil luluh hawa kimia yang mengambil ribuan tahun untuk terbentuk. Salah satu keunikan Bukit Jernih ialah saliran karst, aliran sungai bawah tanah yang jarang ada di tempat lain. Bukit Jernih ialah lanskap karst yang unik di Perlis. Warisan alam ini perlu dihargai dan dipelihara.